Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh barokah. Saya Kaisara, pengacara TV PSS SKPMW Channel. Sepanjang bulan Ramadan 1446 Hijrah bersamaan tahun 2025, Sekolah Kebangsaan Pangkal Makwan di bawah Panitia Pendidikan Islam telah menganjurkan program Ihya Ramadan. Pelbagai aktiviti telah disusun sepanjang bulan ini. Jom kita saksikan. يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah tujuan majlis pelancaran program Ihya Ramadan diadakan? Baik, terima kasih kepada Di Syakina. Pertama sekali, tujuan program Ihya Ramadan ataupun cabutan Ihya Ramadan ini adalah satu program bagi memperingati anak-anak DSK Pekan Makwan untuk persediaan dari segi mental dan fizikal bagi menghadapi Ramadan yang akan tiba nanti. Supaya anak-anak Pekan Makwan ni boleh mengikuti ataupun mengamalkan ataupun berpuasalah dalam arti kata lain sempena Ramadan ini. Apakah pesanan Cikgu kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Pangkal Makwan sempena bulan Ramadan yang bakal tiba? Pesanan saya kepada anak-anak di SK Pekan Makwan supaya sentiasa beribadah. Kita beribadah dalam bulan puasa dan meningkatkan segala ibadah dalam bulan puasa ni pertama sekali. Yang kedua, berkelakuan baik dan berakhlak mulia bagi memuliakan bulan Ramadan ini. Kerana apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ini adalah berlimpah kali ganda pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Cikgu atas kerjasama yang diberikan. Baik, sama-sama. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان tiba semua bahagia tua dan muda bersuka cita bulan ampunan bulan yang berkah bulan terbebas api neraka andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba bulan yang ada karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan. Ramadan Al-Mubarak semakin pergi meninggalkan kita. Diharapkan Ramadan kali ini dapat memberikan kita keinsafan dan menjadi insan yang lebih baik di masa akan datang. Sekian sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye!